Alright gang, hari ni aku buat tunjuk korang satu unit kita orang dekat Plaza Pelangi. Bilik dia memang nice lah Jom aku buat tunjuk. Bang! Kenapa ni? Bang, okey tak? Azal? Azal, okey tak? Tak untuk abang. Kenapa ni? Bang, okey tak? Abang duduk mana? Sini, bilik berapa? Lepas jatuh saya tak ingat abang. Lepas jatuh tak ingat? Sebelum jatuh ingat? Sebelum jatuh ingat. Bilik berapa? 28. 28? Ni tak ada otak bang. Jom, saya bawa abang pergi bilik. Jom. Okey bang, susul bang. Abang tadi bilik apa abang cakap? Tak ingat lah. Tak ingat? Sebelum jatuh ni ingat balik bang? Sebelum jatuh 28. 28? Ni bang biliknya bang. Ni bilik abang. Okey, susul bang. Alright. Oh, ni bilik abang. Okey bang, duduk dulu abang rehat dulu. Saya tengok bilik abang dulu Terima kasih. Oh, bilik abang. Ada aircon, queen bed, private toilet pun ada bang Window pun ada. Oh. Abang, saya nak tanya abang sikit boleh? Abang dah okey belum ni? Dah okey? Okey, boleh. Okey. Saya nak tanya abang bulanan bilik ni berapa bang? Dalam 800 je. 800 sebulan? Nak tanya sikit, agreement fees ni berapa bang? Agreement fee saya masuk hari tu ada promo 50%. Ada promo 50%? Tak silap. So total agreement fee berapa? Dalam 100.5 je. 100.5 je? Murah bang. Murah, tempat lain dalam 300 lebih. Betul. So promo tu sampai bila bang selalunya? Tak silap saya, ejen saya bagi tahu dalam sampai hujung bulan ni lah. Sampai hujung bulan ni je lah. Oh, so Deepavali punya promotion lah. Betul. Oh, okey bang. Masih bang Abang rehat dulu bang. Abang tidur dulu. Terima kasih. Sama.